Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, yang ni cara nak guna AI custom yang saya buat ni. Pertama, anda kena ada detail lah kalau anda website, bagus bagi website. So, macam ni saya ambil salah satu contoh website kita punya student. So, bila dia dah ambil website dia, dia just masuk sini, dia just type lah kat situ. Type, saya berniaga, ni saja. So, bila kita letak macam tu, dia akan baca detail yang ada dekat dalam website kita. So, kalau you tak ada website dan sebagainya, you kena bagi dengan dia detail tentang niaga apa sebenarnya. So, daripada situ nanti dia akan keluar. Dia kata, hello, saya copy master COI, partner untuk pengaruhi silibus pengizan. Dia kata, saya faham anda mengenai placento, fokus dia apa semua. So, dia akan tulis kat sini lah. Apa target kita apa semua. 10 kategori skill ya. Anda boleh rujuk saya punya PDF yang saya bagi anda ataupun video yang saya tunjukkan macam mana apa itu COI. So anda boleh tulis kat situ apa benda yang anda nak buat. So kat sini dia bagi tahulah step by step yang dia bagi tahu. So apa anda perlu buat adalah anda ambil contohnya anda nak follow up rakan media sosial kan. So anda just type saja rakan media sosial. So, bila anda dah type rakan media sosial, dia automatically akan keluar skrip yang mana skrip yang diberikan ini, dia akan susun gerak kerja macam mana kalau you nak follow up dia melalui WhatsApp. Kalau you tak ada nombor WhatsApp dia, you boleh gunakan skrip ni untuk you PM dia dekat dalam Messenger Facebook atau Messenger IG atau Messenger TikTok, boleh follow up dia begitu. Salam, apa khabar? Tadi lalu kat feed nampak post awak pasal sebut hobi anak dan aktiviti mereka. Kalau awak nampak lah, kalau dapat tegur kan. So kita guna balik apa saja yang berada dekat dia situ. Ataupun kalau kita nak buat secara umum, just type. Nanti kita type dekat Gemini ni. Kita tanya dengan dia kalau umum macam mana. So boleh macam tu. So dia akan bagi skrip tu, nampak tak? Bagi skrip terus untuk fasa satu untuk kita tegur-tegur. Hai kawan, nama saya, kita pernah connect kat Facebook IG saja nak say hi sebab dah lama tak bertegur siapa kat alam maya. Tengok awak makin sukses sekarang. Seronok saya tengok. Saya sekarang pun tengah sibuk-sibuk uruskan projek kesihatan. Tapi itulah silaturahim, jangan putuskan. Have a great day. Nampak macam tu. So nanti dia tanya, adakah skrip ni kena pada jiwa? So saya kata terlalu daring. Uh, Terlalu daring dan sangat spesifik jika umumkan bagaimana. So bila kita type begitu, dia automatically akan bagi tahu dengan kita buat skrip lagi barulah. Takruf kan. So dia akan keluar. Salam, tadi nampak post awak kat feed terus teringat nak say hi. Dah lama kita tak borak, harap. So kalau you rasa tak kena juga, tak sesuai juga dengan ni, adakah skrip ni, oh ni, contoh macam ayat ni saya kurang minat lah. So, contoh buat apa, nampak post awak terus say hi, dah lama kita tak borak. Ah, So anda boleh buat gerak kerja supaya dia akan keluar ayat-ayat yang lebih sesuai dengan anda. Nampak tu? Salam, saya ada follow awak kat FB semalam. Saya nampak profil awak menarik menarik sangat. Tu yang saya terus save nombor ni, tegur awak kat sini. Ni kalau WhatsApp. Kalau awak cakap okey, saya nak follow, saya nak guna messenger sosial mereka. So nanti dia akan keluar lagi. Tapi main dia saya gunakan untuk email, SMS dan WhatsApp lah. Tapi kalau you rasa nak masukkan Messenger, senang je. Hai kawan, saya singgah say hi sebab baru je follow awak. Salam kenal ya, macam ni. Tadi lalu kat ni feed ni menarik mak. Versi dia. So kita boleh minta versi macam-macam versi dengan dia, tak ada masalah. Cuba try tengok apa terjadi. Yang paling penting you all dah dapat step by step cara untuk menggunakan uh, Gemini ni ataupun kita panggil custom AI ni. Okey, untuk dapatkan perkara ni jangan lupa anda kena bagi email kat saya untuk saya akan share prompt ni. Boleh insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.